Selamat datang ke Secawan Bahasa FYB. Cikgu, cuba kita lihat dua ayat ini. Saya boleh menjawab soalan ini dan saya dapat menjawab soalan ini. Adakah kedua-dua ayat ni sama sahaja ke? Dalam bahasa Mandarin, kita boleh translate sebagai keyo. Dalam English, kadang-kadang pun hampir sama. Tetapi, sebenarnya boleh dan dapat ada perbezaan. Boleh biasanya menunjukkan kemampuan, keizinan atau kemungkinan. Dalam bahasa Mandarin, kita boleh fahami 可以、允许、可能 dan dalam English can, may, be able to. Contohnya, saya boleh berenang. Maksudnya, saya mempunyai kemampuan untuk berenang. Dan bila murid bertanya, cikgu, bolehkah saya masuk di sini? Boleh, bukan bermaksud dia sudah masuk. Dia sedang meminta keizinan. Jadi, ingat, boleh membawa maksud mampu, dibenarkan atau mungkin. Sekarang, kita lihat tapat. Tapat pun boleh menunjukkan kita memperoleh sesuatu atau berjaya melakukan sesuatu. Dalam bahasa Mandarin, 得到、成功做到。English, get, obtain, manage to. Contoh, saya dapat hadiah. Saya memperoleh hadiah. Satu lagi, akhirnya saya dapat menjawab soalan itu. Perkataan akhirnya sangat membantu kita memahami maksud ayat ini. Saya bukan sekadar memberi kemampuan, saya berjaya menjawabnya. Dalam Mandarin, 我终于成功回答了这道题。English, I managed to answer the questions. Mari kita tengok apakah perbezaan. Ingat, boleh menunjukkan seseorang mampu atau dibenarkan melakukan sesuatu. Dapat menunjukkan seseorang berjaya atau memperoleh sesuatu hasil. Saya Dr. Su. Ini Secawan Bahasa FYB. 3 minit, satu ilmu, satu minuman. Jangan menghafal maksud perkataan sahaja. Kita hendaklah memahami konteks. Selalu belajar bahasa bukan sekadar tahu perkataan. Kita belajar cara berfikir melalui bahasa. Jangan hafal sahaja. Fahami, guna, sampaikan. Dan minuman hari ini daripada Afternoon Cafe.